amanah. Apa dia amanah kan? Dia offer dekat kita. Lepas tu bila kita isi apa semua borang, dia cakap tak layak. Itu first time saya minta dan saya frust sampai sekarang saya tak ambil buat pinjam. Welcome to Langkawi. Pulau Legenda, Langkawi. Kru AIM Media menempuh perjalanan selama lebih 7 jam dari Kuala Lumpur menuju ke Langkawi melalui jeti Kuala Kedah. Kehadiran kami di Pulau Bebas Cukai ini disambut mesra oleh pemilik Ilham Langkawi Holidays yang juga merupakan sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Cawangan Langkawi, Puan Nurmalawati binti Kasim atau lebih mesra dipanggil Kak Mala. Dulu mak saya masa AIM baru dekat Langkawi, mak saya ada masuk AIM. Dan pinjaman sampai 10,000. Lepas tu mak dah keluar, saya ada pergi pinjam dekat bank. Nak buat pinjaman dekat bank lah. Tapi masa tu bank memang orang kata apa, tak layan kan. Kita ni peniaga-peniaga kecil, macam-macam minta. Lepas tu ada seorang kawan datang, dia kata jom masuk amanah. Masa tu kita amanah, apa dia amanah kan. Lepas tu saya kata mak saya masuk tapi keluar dah. Saya malas sebab masa tu biasalah orang kata masuk amanah, orang kampung kata amanah nak kena pergi mengaji, nak kena apa kan. Lepas tu saya kata tak apa, saya cuba tengok. Dia tu saya kata tu yang mula masuk tu. Menjadi sahabat AIM sejak tahun 2004, Kak Mala bermula sebagai penjual jagung di pasar malam dengan hanya bermodalkan pinjaman AIM sebanyak RM2,000 pada ketika itu. Tidak mahu terus di takuk yang sama dan dalam masa yang sama ingin memanfaatkan kelebihan tinggal di pulau yang begitu popular seantero dunia ini, Kak Mala mula berjinak-jinak menjalankan perniagaan kereta sewa dan bot pelancong disusuli dengan perniagaan agensi pelancongan pada tahun 2009. Hidup tak selalunya indah. Langit juga tak selalu cerah. Ada kalanya mihna dan tribulasi akan menyinggah menguji kekuatan emosi dan kecekalan hati. Demikian yang berlaku dalam kehidupan sahabat ini. Mengimbas kembali saat kru kami menziarahi sahabat-sahabat AIM Cawangan Langkawi yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sekitar Mac 2021 yang lalu, kami turut menziarahi Kak Mala dan meninjau keadaan perniagaannya. Di sebalik senyuman manis yang sentiasa terukir, terselit 1001 kegusaran yang bersarang di lubuk sanubarinya. Tapi mula-mula dalam PKP yang 4 bulan yang awal tu memang saya down teruk. Duduk dalam rumah saya memang down. Memang fikir apa akan jadi. Saya pun sebab staff saya pun ramai 30 orang dengan fikir dengan staff saya nak makan, rumah nak kena bayar dengan time lah nak cari kerja. Lepas tu pula ada pula sahabat yang kawan-kawan kita banyak kita sulah. Sahabat kita pun ada yang orang kata apa, yang susah kan, yang time tu berniaga down apa semua. Bila saya berjalan-jalan saya tengok-tengok, saya kata ya Allah ya Tuhan aku, bagilah kekuatan pada aku. Macam kita kata cerita suka duka dalam bisnes kan. Kadang-kadang orang yang nak buat bagi kita jatuh tu macam-macam hal kan. Macam-macam orang buat. Ada yang paling yang saya teringat sampai sekarang ni, kira saya tak boleh lupa lah benda tu. Tapi saya kuat masa orang bubuh suami saya kat dalam kan. Tapi orang kata sebab saya fikir satu saja. Itu ada orang berniaga kan, macam-macam. Kalau macam dia nak buat macam kita ni, daripada segi macam ni kita ada, daripada ni ada, jadi kita boleh buat macam tu. Jadi yang tu yang saya ingat, yang membuat saya lebih kuat lagi sampai sekarang. Tu saya kata ya Allah ya Tuhanku, ni dugaan paling besar untuk aku dalam perniagaan aku nak berjaya. Kelam yang datang tanpa diundang rupa-rupanya membawa cahaya pelangi yang sungguh indah buat jiwa-jiwa yang tabah dan redha dengan ujian yang Maha Esa. Kak Mala kini mampu untuk tersenyum semula apabila sektor pelancongan di Malaysia kembali rancak dan Ilham Langkawi Holidays sentiasa menjadi pilihan para pelancong yang berkunjung ke pulau yang terkenal dengan legenda Masuri ini. Tiada kepuasan yang lebih mengujakan selain dapat berkongsi kejayaan dengan keluarga tercinta. Kak Mala tidak pernah lupa menyantuni kedua ibu bapanya selain tetap memastikan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dilaksanakan sebaik mungkin. Pemberian terbesar mak saya masa mak saya sakit
kanser usus tahap 3. Masa tu dekat hospital lama. Lepas tu saya bawa pergi ke swasta dengan perbelanjaan mula tu 25,000. Yang itulah yang terbesarnya yang boleh untuk mak sekarang lah, dan juga hantar mak pergi haji. Alhamdulillah puas. Dulu masa anak-anak kecil-kecil saya memang tak ada masa, sebab pagi saya buat pelancong ni, lepas tu bila petang kena pergi pasar malam. Sebab 2 perniagaan kan, jadi tak ada masa. Malam saya tengok. Tapi alhamdulillah saya boleh didik anak tu sampai berjaya lah. 2 lelaki, 1 perempuan yang sulung bekerja dengan saya untuk urus bisnes. Yang nombor 2 kerja dekat Kuala Lumpur, engineer, dan yang ketiga masih study. Yang jadi tulang belakang tunjang suami, mak dan arwah ayah. Berkat usaha yang tidak pernah putus, Kak Mala kini memiliki perniagaan kereta sewa, kedai runcit, bot nelayan dan bot pelancongan yang menawarkan pelbagai aktiviti pantai seperti island hopping, island drop, fishing trip dan sebagainya. Tidak pernah melupakan jasa baik Amanah Ikhtiar Malaysia yang telah sedikit sebanyak membantu menambah modal untuk perniagaannya sejak dahulu. Kak Mala bertekad untuk terus bersama AIM selagi hayat dikandung badan. Dia membantu sahabat peniaga-peniaga kecil ni untuk menambahkan menambahkan modal cara pinjaman dia. Sebab pinjaman di AIM ni memang senang, dia tanpa cagaran, dia tanpa penjamin kan. Jadi kita mudah. Jadi bagi saya ni AIM ni memang banyak membantu dari segi perniagaan saya ni. Macam dulu kan kita masa baru-baru berniaga, kita tak ada lagi macam kita nak apa yang ni, kadang-kadang kita kesuntukkan modal, kita nak pergi buat pinjaman dekat bank apa memang susah. Saya pernah pergi dekat bank nak buat pinjaman, bank pernah call, dan bila buat pinjam tu bank kata tak boleh, dia offer dekat kita. Lepas tu bila kita isi apa semua borang, dia cakap tak layak. Tu first time saya minta, dan saya frust sampai sekarang saya tak ambil buat pinjaman bank. Sebab itulah saya tekad dalam diri akan bersama AIM sampai akhir. Okey, untuk sahabat-sahabat yang baru nak ceburi bidang perniagaan, sama-samalah kita join dengan Amanah Ikhtiar. Lepas tu gunalah modal dengan seelok-eloknya dan sebetul-betulnya. InsyaAllah kalau kita guna tu, kita akan berjaya. Kita kena usaha, kerja keras, kadang-kadang jatuh bangun dalam perniagaan, kita kena kuat. Kena kuatkan diri dan yakin. Sebab satu saja matlamat saya, kalau saya nak berjaya, kita kena fikir kalau kita nak berjaya, kita kena buat usaha. Sesungguhnya, hidup adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Sempurnakan usaha dengan doa, kemudian bersabar menunggu hasil yang sempurna. Semoga perkongsian kali ini dapat membakar semangat sahabat untuk terus maju dalam perniagaan dan juga kehidupan.